Lambat. Alamak. Kejap. Ya. Duduk. Ya. Saya nampak awak ni hari-hari lewat ni. Lepas tu hari ni pun lewat. Kenapa selalu datang lewat? Sebab saya jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Ayah awak mana? Ayah saya kat penjara. Penjara. Ya. Mak awak? Kat hospital. Kita. Kesian. Kesiannya kat awak. Awak ambillah duit ni. Apa buat tambang pasal kerja. Ambil semua lah. Ini buat makan sekali. Tak apa lah, Encik. Dah tak apa, ambil. Saya ikhlas. Oh, terima kasih, Encik. Alhamdulillah. Semoga Allah balas rezeki Encik. Bapa awak kena penjara. Salah apa? Bapak saya kerja sana. Di sana? Ya. Bapa awak ada penjara? Ya. Mak awak sakit apa kat situ? Mak saya tak sakit. Mak saya kerja sana. Awak doktor ke? Haa. Tak ada. Lepas tu rumah awak tu kat mana? Kat sana je. Nah tu yang besar tu? Ya. Depan tu ke? Ya. Kenalah aku. Bagi balik duduk. Cik, nanti bawa siku lah, Cik. Aduh, terkenal dah aku orang budak ni. Cik kena je. Okey, Cik. Saya pergi dulu. Aduh, kena dah aku. Si no le ayudan a fabricar camionetas. Eso me daba pinta que me caía al suelo. Yo ya cogía los tacos, los arrastraba. Que allí venía el camionero. Todavía está ahí para... Pararon más una hora para que le dieran el bocadillo. El camionero salió a la foto de los de Valencia.